ketiga ni ada. Alhamdulillah. Air laju aku. Awal-awal ikan kuning apa? Air ke? So lagi 3-4 hari lah. Boleh? Kurang 35 tak boleh? Boleh. Boleh. Saya buang sengat dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okey geng. Pagi ni ke sungai. Nak tengok bubu baung. Aku penat bukan apa ke? Aku angkat enjin aku sampai ke sana. Nampak? Jauh air surut sini. Ada faber aku letak luar pada teluk ni. Jauh sikit lah. Nak pikul enjin. Enjin pula 15. Boleh tahan berat So geng, ini hari aku solo Solo. So baru-baru ni air sungai ada naik hujan. Keadaan sekarang tak menentu Air kejap surut, kejap naik, kejap surut, kejap naik. So tengok macam mana. Mudah-mudahan pagi ni bubu kita berhasil lah. So geng, jom kita pergi ke spot. Let's go. Air laju Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada hasil. Air laju. Air laju. Air laju Sorry again kalau view tak berapa lawa. Alhamdulillah. So ni rezeki bubu pertama kita. So jom kita pergi dekat bubu kedua. Let's go. Okay guys, ni bubu ketiga Bubu kedua kosong. Ketiga ni ada. Alhamdulillah. Okay guys, bubu ketiga kita.
Habis. Habis bubur ketiga kita. Inilah bubur ketiga. Ni. Aduh. Lebih sikit pada bubur pertama ni. So jom kita tengok bubur terakhir kita, bubur keempat. Let's go. Okay, ni bubur terakhir kita, bubur keempat. Kosong ni. Selut ni. Selut. Tu habis lah kita tengok bubur ni. Nah, 2 biji lah bubur masuk. So jom lah pergi ke darat, nanti aku tunjuk hasil semua. Alhamdulillah dah sampai darat ni. So macam biasa 2 biji je bubur masuk. Aku dah halih dah bubur yang tak masuk. Selalunya 2 kali je tak masuk aku halih lah. Tapi tak masuk juga memang tak ada rezeki lagi. Bubur yang lain, bubur yang biasa masuk je masuk. So inilah hasil dia. Awal yang ikan kuning-kuning. Ikan kuning. Tengok air bau ni besar. Naik pagar rumput tu lah. Boleh tahan kat hari ni bau surut. So jom kita masukkan ikan dalam tong sekejap ni. Awal-awal ikan kuning ke. Air ke bau ni, air kuning. Ikan pun jadi kuning kan ni. Rezeki. Banyak saiz sedap. Saiz 1 kilo banyak. Saiz ni banyak. Ekor hidup ke tapi cedera. Cedera parah. Okay geng, dah sampai rumah ni. So ikan ni dah asing lah, 2 saiz. Ni untuk tokek, ni untuk aku jual lah. So yang ni ni 13 kilo, 13.1. Yang ni yang ni 20 kilo tambah 13, 33 kilo. Alhamdulillah. 33 kilo. Tolak sekilo lah, 2 bekas. 32 kilo. Alhamdulillah. Ikan kuning-kuning. So jom kita simpan dalam air batu. Simpan dalam air batu. Okay geng, ni ikan tokek KL. Untuk KL punya tokek. So lagi 3-4 hari lah dia akan datang ambil. So kita simpan dulu ikan dia. Tak boleh. Tak banyak mana ada. Hari ni 13 ekor. Simpan tu dia. Sebab dia ada saiz ni, ni nak. Ya, yang besar-besar dah settle lah. Sini kecil-kecil. Kecil-kecil kita kasi OD je lagi. Tapi kalau ada yang nak yang besar yang orang yang nak aku COD, nak saya besar, aku bagi je saya yang besar. Kena beritahu awal lah. Sebelum aku dah timbang ikan untuk tokek, beritahu awal. Okay. So jom kita pergi COD ikan. Ini ya. Ah, 1.2 dah. 35. Sekejap
Tuan rumah tak ada. Tuan rumah suruh tinggal kat pagar. Ini dia ambil anak ni kot. Tengah ambil anak. Tengok orang ambil anak sekolah ni. Assalamualaikum. 70 2.3 kilo. Ya. Baca tengok tu. Ya. Dia ada sini lah, kata tu sini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya jual. Boleh. Berapa sekilo 30. Nak sekilo boleh? Boleh. Harus sekilo berapa ekor je lah. 3 ekor lain ni. Akak tunjuk saya ambil. Nak ambil je lah mana-mana pun. Ni betul je. Ni. Yang bawah ni boleh. 1.3. Ha? 1.3 kilo 39. Boleh. Boleh? Kurang 35 tak boleh? Boleh. Boleh. Saya buang sengat dia. Ya. Kakak minat sangat ni. Oh, ni ikan liar ni. Dia tak sama dengan sangka punya kan? Kan tak sama. Ambil mana dek? Sungai Lembing, Pasir Kemudi. Baru lagi ikan pagi tengah hari ni pukul 12 naik. Ada gede juga ke? Tak, saya tangkap. Tak ada sendiri? Tu yang boleh akak minta kurang saya boleh bagi. Yelah. Anak ada TikTok, so dia tengok. Dia ada buat video. Kat mana? Akak ada TikTok juga? Jai Pancing. Jai Pancing? Jai Pancing. Nama TikTok saya Jai Pancing. Jai Pancing tu street ke? Straight. Nak nombor telefon akak nanti? Boleh. Anda tahu akak nak beli lagi kan? Ya, boleh. Tak ada payung dia gading. Oh ya ke? Ya, jarang-jarang ada situ. Ada orang jual sangka. Nombor telefonnya. 012. Mana? Ini. RM10 ya? Saya buang sengat. Okay kan, kita sambung COD. Yang ada dua plastik. Hantar dekat Daus. Makan bawang jai pula. Makan bawang je Makan bawang jai. Bawang payah hai. Bawang payah. Mesin bawang payah ni. Air besar tak menentu. Air besar. Ni saya cun-cun punya Comel. Oh, saya sedap gulai. Tu dia barang. 3 ekor 4 ekor 4 ekor. Yes. Tidur bang? Nak tidur. Tengah boy. Tidur ni tak boleh masak ni. Wah, lambat sikit. Hujan pun. Jom. Bang. Terima kasih banyak bang. Ya, saya jual bang. Duduk belakang ni bang? Duduk belakang ni timbang. Dah biasa tu beli ikan beli ikan mana? Naik ikan? Ikan Sungai Lembing, Pasir Kemudi. Go bang. Ni bang. Dah siap siang ni.
60. Ha, 60 bang. Okey, terima kasih bang. Saya jual. Okay geng, alhamdulillah aku dah sampai rumah ni. So ikan hari ni 32 kilo. Settle kan? Settle dah jual. Cuma tinggal seko je. Ya kan, seko ni. Seko ni aku kan tak nak jual sebab apa kan? Tengok dia punya badan. Dia bergaduh dalam bubu. Jadi teruk sikit lah badan dia. Jadi okay, tak sampai hati nak jual. Lepas tu tak sampai hati nak bagi orang macam tu kan. So yang tu kita buat lauk je lah kan. Nanti siang potong-potong-potong simpan. Ada masa nanti kita goreng je. Goreng ke, masak lemak ke, lemak apa, gulai cili api je, asam pedas je. So gang, macam itulah vlog aku kali ni. Tengok buau, alhamdulillah ada rezeki. So aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku. So kepada yang like dan komen, aku ucapkan ribuan terima kasih. So kepada yang baru jumpa channel aku ni, belanja aku satu butang subscribe. So kita akan jumpa next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.